Tanpa saya sedari, saya boleh solat dengan sempurna. Nama saya Puan Nakia binti Mak Hussein, 57 tahun. Saya bekerja sebagai seorang guru. Kesiburan 3 tahun lebih. Dah asalnya saya makan ni, saya pun dah kata buka FB. Saya tengok Ustaz Hanafi, dia kata saya nak cuba. Bila kita nak rokok semayang tu pun slow-slow sakit lah. Bila nak duduk tayar dia sangkung susah. Cuba je lah. Tanpa saya sedari, saya boleh solat dengan sempurna. Saya boleh duduk tayar akhir, saya boleh rokok. Sekolah ada buat jamuan, saya kena masak. Kami tengah cuci ayam dengan kawan. Lepas tu dia cakap, dengarlah kak, dia kata lutut saya dah sakit lah, dia kata. Lepas tu saya pun pandang lutut saya. Aku mencakung ke? Ya Allah, rasa memang terharu betul lah. Ya Allah, ya Rabbi, Allah telah ketemukan aku dengan penawar ni, kata kan. Terima kasih sangat. Saya bagi suami anak saya. Masuklah yang patah tu. Sampai dia masuk hospital pun saya bawa benda ni. Datanglah fisio punya. Masalah dia nak buang air besar tak boleh. Dia tengok produk ni, ini bagus lah. Teruskan, dia kata. Dia kata dia makan juga sesat inci ni. Teruskan sampai ke hari ni. Saya bagi suami saya, dia ada selidi. Dia tu makin baik. Dia elok. Lepas tu saya tanya suami saya, macam mana dengan belakang dia tu? Sebab dia memang teruk daripada atas sampai bawah. Alhamdulillah dah rasa kurang sakit tu. Kata anak yang bongsu tu, dia ada asma. Bila batuk je, dia sesemua je, kerap datang penyakit tu dan kerap saya terpaksa ambil nap. Nap pun tak jadi, saya terpaksa bawa hospital. 3 bulan sekali masuk hospital. Bila saya bagi benda tu, semakin berkurangan. Saya sendiri pun macam tu. Bila kita gosok gigi je, keluar betul-betul. Maksudnya saya kata itulah penyakit yang ada dalam badan kita. Tapi saya teruskan. Sampai hari ni pun saya bagi dia buat asrama pun saya bawa itu. Alhamdulillah, sejak makan tu ada masuk pun tak kerap dengan sebelum tu lah. Tapi dah air-air ni Alhamdulillah lah. Itu yang saya sampai hari ni pun saya teruskan juga. Saya bukan makan kat saya je, saya saja pula kawan-kawan kat sekolah. Saya masih guna juga walaupun dalam keadaan keuangan tu kurang. Pemuk kawan-kawan saya sebar-sebarkan. Alhamdulillah lah, solat tarawih 20 tahun ni Alhamdulillah lah boleh buat. Ya Allah, nikmat Allah bagi tu syukur sangat. Saya balik kampung pun abang saya kena high-tech. Cakap dengan anak dia, beli ni. Syukur sangat. Asma tu kan, kata satu. Dia pergi mana-mana pun memang saya bekalkan. Allah dah ketemukan kita dengan sebab penyakit tu nak hilang, saya kata kan. Yang patah tu pun memang saya sedia ada satu botol kan. Bagi pandangan saya, mana-mana yang sihatannya kurang memuaskan, cubalah JNI dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita yakin dengan sesuatu yang Allah ketemukan dengan kita, insyaAllah ia akan jadi penawar untuk kita. Walaupun mahal sedikit tak apa. Jadi, duit boleh dicari. Penyakit bila dah dapat, susah kita nak ubati. Mencegah lebih baik daripada mengubat.